Ini adalah aku masa aku dapat ikan first aku guna teknik fly fishing. Yes, super excited. Bolehlah excited sebab masa ni aku tak tahu yang video ni akan ambil masa 2 tahun lebih. Dalam komputer aku ada satu folder yang bertajuk On The Fly. Dan the oldest file dalam folder ni adalah dari tarikh Jun 2023, iaitu hari aku dapat my first fly fishing set. Memancing ni hobi lama. Tapi dengan set fly ni kan, dia rasa macam belajar benda baru. Lain betul cara mancing dia. Kau baling bukan dengan berat ladung atau umpan, tapi dengan berat tali dia. Gila lah. And I quickly learn yang fly fishing ni sangat leceh. Angin kuat dia susah nak baling. Pokok ada kat belakang kau. Rod dia begitu panjang, kalau kau nak pegang hujung ke nak set up ada berbelit ke apa, kau basically kena letak reel kau atas tanah. Kejap je buruk reel. The effort yang kau perlukan untuk setiap balingan is like usahanya. Tapi bukanlah nak cakap aku tak excited nak cuba dapatkan ikan. Enam kali aku turun memancing dengan set fly ni, baru aku dapat merasa ikan pertama aku. Ia cuma seekor puyuh, tapi gaya excited tu macam dah dapat ikan marlin dah. Dah 6 kali turun aku. Aku memang ingat aku takkan dapat ikan dah tau. Hey, terima kasih kerana menjadi ikan pertama fly fishing aku. Harapnya good fortune is coming lah. Kemudian aku turun dan cuba lagi. Dapat pula haruan, dapat a few more puyuh dan even dapat sebarau. Bila dah start dapat ikan ni, aku dah mula faham seronok fly fishing ni kat mana. Kau almost tak guna reel, tarik ikan dengan tangan je. Using friction between your fingers jadi drag. Memang makes you feel more connected to the action. Tak ada mechanical reel jadi buffer between you and the fish. It's pure tug of war. Seru. Wait, jap. Aku dah berjaya dapat beberapa ekor ikan. Dan aku berjaya rakam aku dapat ikan-ikan ni. So kenapa video fly fishing ni tadi aku cakap ambil masa 2 tahun lebih untuk siap? Sebab dia bukan ikan yang aku nak. Target nombor 1 aku lah untuk fly fishing ni kan, ikan lampam. Sebab aku tengok Yub Ghost Fishing selalu dapat ikan lampam kan bila dia fly fishing. Dan aku sendiri tak pernah dapat ikan lampam guna umpan, masa aku guna casting ke apa-apa umpan tiruan ni lah. Aku pernah dapat lampam mancing, maknanya mancing bottom je lah. So nak dipendekkan ceritanya, aku dah teracun lah dengan video dan gambar orang fly fishing ikan lampam ni. I want one. Dan aku dah boleh agak dah benda ni akan susah. Tapi aku tak sangka dia akan 2 tahun lebih punya susah. It must be skill issue dari aku, ataupun aku just salah pilih port, or jenis fly pattern aku tak betul. Tapi aku duk turun fly fishing ni on and off selama 2 tahun dan still tak dapat ikan target aku. Kena. Akhirnya. Kena dapat. Macam mana ni? Come on, lampam, come on. Oh, memang ikan putih. Aku nampak warna putih. Lampam kah? So ni spesies ketiga aku dah. Spesies pertama puyuh, lepas tu dapat haruan, lepas tu dapat sikang. Tapi still not, itulah, bukan target spesies aku lah, iaitu lampam. Apapun, terbakar dah bahu. Kecewa is not the right word. I was having fun, learning a lot.
just dari segi buat videonya, aku tak nampak hujung. Okay, so puyuh, haruan, sebarau, sikang. Ni dah spesies kelima, ikan bulan. Dah 5 spesies aku dapat guna fly. Ikan lampam ni. Okay, thank you sebab menghadirkan diri ke dalam vlog aku. Ikan lampam gonna be the last boss lah dalam episod kali ni. Dan lama-kelamaan, aku start jadi hilang motivasi sikit untuk siapkan video ni. Aku usung set fly ni ke sana kemari. Pergi Thailand aku bawa dia. Pergi Indonesia aku bawa dia. Tapi tak guna sangat pun. Bila guna pun, aku layan dia macam rod sampingan je. Sambil aku mancing benda lain, kadang-kadang aku bawa lah dia keluar. Buat 2-3 cast, hoping to get lucky. Always the side show, but never the main event. Not recommended by the way. Leceh nak mampus. Two rod style. So, bukan masalah tak dapat ikan, tapi tak dapat ikan yang aku janji di awal video aku akan dapat. Kedegilan aku dalam nak buat juga video yang aku nak buat memang dah jadi detrimental kepada progress channel aku. Kalau content creator lain, agaknya dah berpuluh video keluar dalam masa yang sama. Menjelang awal tahun 2026 ni, aku fikir cukuplah tu. Kita kena siapkan dah video ni. Aku kena siapkan video ni. So, aku ambil jalan mudah dan pergi kolam pancing. Even kat kolam pancing ni, aku tak 100% yakin aku akan dapat ikan. Agaknya selepas begitu lama kau gagal, susah dah nak rasa confident. And sebab tu, aku tak ada bercakap, aku tak ada apa. Aku just pacak tripod and start mancing. Dan akhirnya yes, Richard, ada kat itu. Oh, akhirnya selepas lebih setahun punya usaha, aku berjaya dapat ikan lampam. Walaupun terpaksa main kolam. Adakah main kolam kira main tipu? I don't know, you tell me. But I'm just happy aku dah akhirnya boleh berjaya siapkan video ni. My god, susah. Ikan kat sini wajib ambil. Okay, tak apalah, kita ambil lah. Berapa tu? Like 30 gram. Weirdly, aku tak rasa happy pun. Aku just rasa lega. Lega mission dah habis. Siapa sangka kejayaan aku paling besar dalam video ni adalah hasil tangkapan aku yang antara yang paling kecil. Okay, sampai situ je lah video hari ni. Stay hungry.